pendapat Ustaz tentang penyondol? Berkahwin dengan laki orang. Mengganggu rumah tangga orang. Kita kena bahagikan dulu mana yang dikatakan mengganggu rumah tangga orang, mana yang dikatakan poligami yang dibenarkan Islam. Okey, dalam Islam ini, dia kahwinnya seorang. Jika kamu kahwin lebih dari seorang, dibolehkan. Bukan disuruh. Cuma, kena faham. Kalau makna sondol tu, ialah orang yang perempuan yang dia sengaja nak rosakkan rumah tangga orang. Baru hukumnya haram. Tapi kalau dia kerana dia nak berkahwin dengan suami orang, hukumnya harus. Ramai orang salah faham. Dia kata kalau kahwin dengan laki orang, merampas. Salah. Perampas ni begini. Dia kahwin dengan suami orang, dia suruh cerai bini tua. Itu perampas. Tak, dia hidup dengan baik. Nah, dia kan jadi isteri yang kedua. Itu bukan perampas. Itulah yang dibenarkan dalam Islam. Hukum tu tengok-tengok dulu. Bukan dengan emosional. Kalau memang dia ganggu rumah tangga supaya ronak rumah tangga tu, supaya bercerai laki bini, itu haram. Itu bukan pendapat saya lah. Itu pandangan di sisi Islam. Begini, kalau kita rasa kita tak betul, kita ni tahu dah aku ni memang tak betul. Kalau aku kahwin lebih daripada seorang, memang aku tak betulnya. Maka fawahidah. Cukup dengan seorang. Nah, wallahu alam.